Senobel Clark dah pulang. Dengarnya ditukar ke Afrika. Siapa penggantinya belum dinamakan lagi. Usaha kita terkubur macam ya aja. Kita tahu nak, usaha kita si akan terkubur Ramli dengan kepulangan Sir Charles. Atau kita berdendam dengan Sir Charles. Ibu kita mula rukun 13 tu, tempat kita melepaskan dendam kita Ramli. Nok penting kita tumpahkan darah sedaknya British ya. Sekiralah sama ada Sir Charles kah atau orang lain. Mun benar perjalanan kita tu Ramli, ada baiknya rancangan kita tu kita tangguh dulu. Rancangan tetap jalan, cuma masa jadi pertikaian. Kita cuma perlu tunggu masa je untuk bertindak. Kita nunggu. Kita nunggu masa nak sesuai. Kami benar-benar suka dengan kita Norian. Walaupun kita masih muda, tapi ia merik kita masa untuk kita belajar isi hati satu sama lain. Terima kasih Tajuddin. Kata-kata dengan perasaan kita pada kami, nang kami hargai. Tapi kami saya dapat nerima cinta kita. Tapi kita masih boleh belajar nyayang kami. Kami lucu orangnya. Kami manis, rajin. Masalahnya, hati kami pada orang lain. Maafkan kami Tajuddin. Boleh kami tahu siapa orangnya? Biarlah, kami jak nak tahu. Setelah sekian lama, kerajaan British akhirnya telah melantik seorang governor baru untuk menggantikan Sir Charles Noble Ardern Clark. Sebagaimana Sir Charles Ardern Noble Clark dahulu datangnya dari benua Afrika, begitulah jua nampaknya Tuan Duncan George Stewart datangnya dari bahagian dunia di sebelah sana. Maka, dari segi penggalakannya yang demikian, bolehlah dianggapkan bahawa Sarawak sekali lagi mempunyai seorang governor yang tidak tahu bahasa dan adab resan rakyat Bumiputera Sarawak. Duncan George Stewart. Kami cadang kita mula saja tu kurang dari sebulan dari hari kampung British datang ke situ. Kali masa kedatangan Gubernur baru, kami dengar setidaknya meraikan kedatangannya. Apa perancangan setidaknya? Rasa-rasanya setidaknya memula beratkan nak babikan pihak-pihak sekolah. Tapi kami kurang pasti. Kita dapatkan maklumat tentang perhimpunan tu. Bila? Sini. Siapa nak terlibat? Tapi kita belum cari penggantian. Pergi jahanam dengan si Han dia. Dulunya nak biar dia benar. Sini tu. Nyampur dulu lagi. Han Sik akan tinggalkan kita. Munya Sik ada sebab. Mari Mok. Selagi kita Sik ada pengganti, kami Sik mau terlibat. Kita tunggu aja Sik untuk cerita. Ya si Mok ni kami tahu dia janji kita hanya. Benar ya. Masa kita janji dengan Ayah Yasin
Kita janji 13 nama harus mula kerja tu. Tapi kita cukup orang kini tu. Osman, Majid, kita dua kena sengaja mau ngelak dari mula jihad. Kami pun sama. Si berkat kita engkar janji kita. Sama ada kita tarik balik sirat atau kita cari orang baru. Ucapnya kita cari orang baru je. Cari orang nak si banyak kelakar. Tapi nya mestilah orang nak tahan setia. Seorang nak sanggup berkorban demi sawak tu. Benarlah kata Jack. Nok sidaknya akan babitkan pelajar-pelajar sekolah. Kita harus cari seorang nok muda. Nok boleh nyaruk jadi pelajar. Kami ada cadangan. Dah tidur sekecil je. Dah. Sebenarnya nak tidur. Harap anak dalam kandungan tok perempuan. InsyaAllah. Perempuan laki sama aja. Ya, wajah kita tu. Susah nak ngasak hati kita. Tapi mak tahu sebenarnya bapak kita yang rindu. Mun anak kita perempuan kelak, kita nak nama apa? Kami mau nama Dayang Maimunah. Dayang Maimunah. Kacak je nama yo. Bekas dok kita si bocah kaki lah ya. Ibu kita bingung, Pak. Kelak kami jangannya. Bang, patut dipasung kakinya, Bang. Munsi, lu ajak-ajak. Oh, sedih. Munsi mau kami keluar, kita ajak jadi kuli kami. Ya. Amal Rosi dah jadi guru yang terandar di sekolah rakyat. Ini boleh jadi kuli. Apa cerita kerja kita di siang? Bukan peperiksaan pertengahan silam lagi ke? Biasa-biasa aja. Ya. Kami beri masa betul-betul. Nya dah berjanji. Mun mekanya turun, Nya akan belajar penuh masa. Berhenti mula kerja nak si bab edah ya. Pak, kan kata ajar ya amalan nak mulia. Ya. Kita tu si habis-habis ngai pak. Kelak lebih mulut anak kita ya. Mau ikan ya? Bapak kami nang seolah ngarap kami putus asa dan berhenti ngajar di sekolah ya dan jadi pelajar sepenuh masa. Tapi kami nekat. Assalamualaikum. Salam. Mak. Angkat tak dulu. Induk. Pak, Pak. Benar pada kita ni, Allah telah nunjuk pada